Hai, bersama saya Rostam Hassan. Saya Mama Huda di YouTube Aina FA. Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada teka menang bola kita yang kontes kita sebelum ni. So, tahniah kepada Encik Zainuri. Okey, baik, sekarang kita nak cerita tentang Liga Junior X Season A yang akan bermula pada hari Ahad ini 4 Mei di Arena MBK Kuantan. Kita nak ucapkan terima kasih sebelum tu kepada salah satu penaja kita, penaja Liga Junior X 2025. Siapa tu? Okey, korang nampak tak ni? Nivia. Terima kasih Nivia. Terima kasih Nivia. Mesti ramai yang pengguna Nivia kan. Mama pun salah seorang pengguna Nivia. Jadi kontes kita untuk teka menang Nivia ini, so kita nak bagi hadiah salah satu daripada produk Nivia yang ada. Okey, setiap minggu kita akan buat kontes ni dan setiap minggu akan ada satu pemenang. Betul. Dan setiap pemenang akan kita hadiahkan salah satu produk yang ada dekat depan ni. Okey, untuk makluman korang, Rhino FA menghantar 3 pasukan. So, 2 pasukan untuk kategori bawah 14 tahun iaitu Rhino Oreo dan juga Rhino Lexus. Untuk kategori bawah 16 tahun, kita hantar 1 pasukan sahaja. Okey, betul. Okey, Coach, kita nak terus kepada soalan dia ke? Okey, soalan untuk teka menang Nivia. So, soalan ni korang dengar betul-betul. Habis saja korang tengok video ni, korang boleh terus tinggalkan komen jawapan korang dekat video ni. Dan juga sebelum tu, jawapan tu mesti yang awal, betul tak? Betul. Yang tepat. Dan bila kita nak buat tamat tempoh jawapan korang tu? boleh teka, tapi ingat hanya seorang boleh teka sekali saja. So, korang boleh komen start daripada sekarang sehingga hari Sabtu jam 12:30 malam. So, ada banyak masa lagi, ada 2-3 hari lagi. Korang boleh fikirkan apa jawapannya. Berapakah jaringan antara perlawanan Rhino Oreo bertemu Sukses A pada hari Ahad ni? Okey, faham? Itu adalah soalan teka skor. So, untuk minggu depan, soalan lain pula. Soalan lain. Yang berkaitan dengan Liga Junior X juga. So, korang yang nak menang hadiah ni, tinggalkan. Berapa keputusan perlawanan tu korang teka. Berapa Rhino Oreo dan berapa jaringan dari Sukses FC A. Okey, untuk pemenang, kita akan ambil 3 langkah ini. Jadi, korang kena dengar betul-betul. Langkah yang pertama, mestilah jawab dengan betul dan terawal. Dan yang kedua, korang wajib subscribe dulu. Dan yang ketiga, share video ni dekat media sosial korang lah. So, kalau tak ada 3-3 ni, walaupun jawapan tu betul, tepat, kita akan pergi kepada yang lain. Ya, jawapan yang kedua atau ketiga. Okey. Korang apa lagi? Cepat-cepat komen. Bermula sekarang. Okay, bye. Selamat berjumpa.